Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspektif. Okey, hari ni saya nak bedah-bedah sikit trailer Gayung yang saya baru tengok hari tu. Sebelum ni, kalau ada yang pernah tengok video saya ni, sebelum ni saya pernah buat satu video masa diorang belum start shoot atau baru mula shoot itu filem Gayung ni. Saya mengandaikan yang filem ni bakal menjadi sesuatu yang gempak daripada beberapa faktor yang saya cerita dalam video tu. Dan bila saya tengok trailer ni, saya tak boleh nak kata ramalan atau andaian saya tu tepat sebab filem tak keluar lagi. Tapi apa yang kita tengok daripada trailer tu, separuh daripada andaian yang saya buat tu nampaknya begitulah keadaannya. Apa yang saya harapkan daripada pengarah dan pelakon daripada production tu. So kita boleh nampak yang itu sebuah filem yang kita boleh andalkan. Bahasa faham tak andalkan? Atau kita boleh kata dia sebuah filem yang nampak menjanjikan daripada sudut trailer tu saja kan. Tapi jelas kita tengok dekat trailer tu ramai pun yang kata macam Ip Man kan. Macam Ip Man, Donnie Yen punya filem. Kita boleh nampak dia punya vibe, dia punya setting, dia punya yalah macam mana kita nampak Mahaguru Mio tu dia bertarung dengan pelbagai masyarakat yang lain, even ada askar Jepun tak silap saya, dan ada dengan Muay Thai. Kita nampak tu terus kita akan teringat Ip Man kan. Tapi pada saya benda tu saya tak ada masalah sebenarnya. Dan benda tu juga adalah satu benda yang saya rasa akan membuatkan sesuatu cerita tu jadi best. Pasal kalau kita buat cerita pasal silat dan dia hanya bertarung dengan silat, saya rasa benda tu dah biasa. Tu kalau kita bawa satu, tak tahulah itu fiction atau betul-betul ikut fakta sebenar kehidupan Allahyarham. Tapi kita kena buat something yang kalau itu bukan fakta pun kita kena masukkan fiction macam tu lah. Macam Iman tu berapa percentage dia sangat besar fiction saya rasa dalam cerita Iman tu pun. Jadi kita perlulah ada satu fantasy ke atau fiction yang kita nampak silat ni bertarung dengan masyarakat lain. Dekat situ kita boleh nampak silat tu kalau dia buat dalam filem tu dia menang berlawan dengan masyarakat lain, baru kita nampak silat tu lebih cool, lebih tinggi dari dia punya martabat. Saya tak merendahkan masyarakat lain ya. Ini filem kan, kita nak menggambarkan sesuatu yang kita cuba portraykan tu hebat, bagus. Macam itulah dia punya game. Dan cuma saya tak nampak lagi dalam trailer tu dia tunjuk satu sekuen yang jelas fighting dia tu. Dia tunjuk sikit-sikit tu, apa yang saya nampak dari sikit-sikit tu nampak best lah. Cuma kita tak nampak dia bertarung betul-betul. Sebab trailer biasalah dia akan fast cut, tunjuk sikit-sikit, masuk sikit-sikit, sumbat sikit-sikit scene yang nampak best. So keseluruhan tu tak nampak. Tapi saya mengharap dan saya rasa dia akan satu sekuen fighting sekuen yang best lah. Kita tengok Beto pun bersungguh dengan dia punya lakonan, dengan dia punya preparation. Even dia berjaya, itu saya pun mula-mula macam tertanya-tanya, mampukah dia naik, mampu tak dia naikkan badan dia seperti Allahyarham Mahaguru Mio tapi dia dah membuktikan dia mampu. At least dia badan dia nampak muscular lah, nampak sador sikit daripada dia yang sebelum. Walaupun saya personally saya tak rasa dia mencapai pun fizikal sebenar Allahyarham, tapi memadai. Sebab akhirnya kita tengok lakonan dia kan, lakonan dia yang, dan okey lah casting pun kita ada Beto, ada Nabila, casting pun best-best. Yang memang pelakon-pelakon A-list yang memang boleh full watak dengan bagus. Setakat ni itu sajalah yang saya boleh cerita daripada trailer, sebab daripada sudut cerita saya tak nampak sangat alur cerita dia. Cuma kita nampak perjuangan Mahaguru inilah dengan persekitaran masa tu, dengan keadaan perang mungkin kan, macam mana dia survive,
macam mana. Dan ada watak Yayan, Yayan, Kang Yayan tu pun saya tak pasti dekat mana duduknya dalam filem ni. Dan dia ada, mungkin dia ke Tanah Seberang berjumpa Kang Yayan ke somehow. Tapi satu filem yang saya boleh masukkan dalam list untuk tonton di wayang. Ya, so banyak filem-filem yang bakal keluar nanti menarik ni. Keluang Man, Gayung. Saya rasa bulan yang sama tak silap. Jadi selepas Blood Brothers ni, saya harap vibe atau hype Blood Brothers ni tak mengganggu dengan filem baru yang keluar nanti. Takut orang tak habis lagi hype Blood Brothers ni kan, masih Blood Brothers. Bila filem baru keluar, orang tak tak perasan satu, atau orang macam masih nak layan Blood Brothers ni juga kan. Yang lain tu mungkin orang tak nampak sangat. Tapi tak tahu, semuanya bergantung pada rezeki. Kalau nak dah kata rezeki tu, rezeki juga. So apa yang penting, kita support lah kat mana-mana filem yang kita nampak ada potential atau dia punya effort yang besar macam ni. Saya rasa worth it kita spend. Filem-filem yang macam bersungguh buat dengan macam ni punya effort, memang kita saya rasa personally berbaloi untuk kita keluarkan duit pergi menonton. Dan ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.